Sejak lebih 1,400 tahun lalu, dinar emas telah digunakan sebagai mata wang utama dunia Islam. Berat standardnya adalah 4.25 gram emas berketulinan 999.9 dan nilai ini kekal diiktiraf di seluruh dunia hingga hari ini. Dinar bukanlah sekadar alat pertukaran tapi juga simbol kekuatan ekonomi. Zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, harga seekor kambing hanyalah sekitar 1 dinar. Menariknya, hingga kini nilai 1 dinar masih mampu membeli seekor kambing. Ini bukti bahawa emas ni menyimpan nilai sebenar tanpa terkesan oleh inflasi, perubahan kerajaan atau kejatuhan mata wang. Berbanding duit kertas yang nilainya susut setiap tahun, dinar emas kekal bernilai. Itulah sebabnya ramai bijak pandai, usahawan dan pelabur memilih dinar sebagai sebahagian daripada simpanan mereka. Jika hari ini anda mula kumpul dinar emas public gold, anda bukan sekadar menyimpan logam yang berharga, tapi membina benteng kewangan yang terbukti kukuh sejak beribu tahun. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang sign up di bawah atau klik link di bio Diana dan Diana akan bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.